Hai, saya Mr. Lee sini. Mari kita tengok Form 3 Matematik Bab 3 berkaitan dengan simpanan. So, apa yang you kena tahu ialah, masa you baca soalan, kalau soalan tu ada keyword berkaitan dengan compound. Nampak je compound? You kena tahu formula compound. Formula ini diberi dalam exam. Formula compound ialah ini, iaitu matured value equals to P bracket 1 tambah dengan R per N tutup bracket dengan N T. Itulah formula dia. Dan satu lagi formula yang you kena tahu ialah apa itu matured value, nilai matang. Sebenarnya sama dengan P tambah dengan I. So inilah tips dia yang you kena tahu. Dua formula utama yang you kena tahu. Lepas tu mari kita mula tengok soalan. Soalan telah memberi simpanan awal. Artinya berapa wang yang you deposit ke dalam bank untuk simpanan, kita panggil dia P, principal. Lepas tu kadar faedah ialah you punya R. Dan nilai R ini jangan tulis 4%, kita tukar kepada 4%, iaitu 0.04. Lepas itu dikata bilangan kali di compound setahun. Bilangan kali di compound setahun adalah N. Lepas tu tempoh simpanan, you simpan 6 tahun, itu ialah T. Okey, sudah ada P, sudah ada R, sudah ada T, sudah ada N, boleh mula jawab. Nak cari jumlah simpanan kat dalam bank selepas 6 tahun. Untuk cari jawapan ini kena guna formula pertama. Jumlah simpanan bererti MV. Masa kita masukkan dalam formula MV, MV sama dengan P, saya buat formula dulu, 1 tambah dengan R per N darab dengan N T. Isi tempat kosong. Sekarang kita masukkan P adalah 30,000. Lepas tu 1 tambah R ialah 0.04. N ialah 2. Tutup kurungan 2 darab dengan 6 tahun. Pemudahkan dahulu. Saya lebih suka pemudahkan dahulu. Pemudahkan dahulu dapat 1.02 tutup darab dapat 12. Lepas tu tekan kalkulator, you akan dapat jumlah simpanan selepas 6 tahun. Lepas tekan dapat RM30,847 dan 25 sen. Siap, itu dia. Lepas itu, apa yang you kena buat? Dia nak kata nak cari jumlah faedah. Artinya ini duit yang you ada selepas 6 tahun. You letak 30,000, sekarang you ada 38,000. Artinya 8,000 lebih tu dipanggil sebagai apa? Kita panggil dia sebagai faedah I. Yang dia nak kira sekarang ialah I. Macam mana nak kira I? Jika anda nak kira I, faedah dia kena guna duit simpanan awak selepas 6 tahun, tolak dengan duit yang you letak, iaitu principal. Iaitu inilah duit selepas 6 tahun, tolak dengan duit pendahuluan yang you letak. Dapatlah jawapan RM8,047 dan 25 sen. Siap? Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.